Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to YouTube channel Azlinda Azman. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram azlinda.alin. So, hari ni kita nak tunjukkan bilik kami seperti birthday Daddy hari tu. So, kita cantik-cantikkan bilik dengan cadar Sleepy Meal. Sleepy Meal tau. Sleepy Meal ni dia beroperasi di overseas, tapi penghantaran sangat laju ke Malaysia. Sangat-sangat cepat dan cantik cadar dia. Nampak tu, kita teaser sikit. Okey. Sebelum tu korang kena tengok lah Mami unboxing cadar ni. Kan, takkan nak tengok cadar je. Tengoklah unboxing dia, packaging dia macam mana. Memang cantik packaging dia, tak merosakkan cadar. Walaupun daripada overseas, kan. Gitu, nampak tu. Cantiknya. Warna gold dan silver. Ngam lah tu dengan bilik kita orang yang warna ala-ala grey tu kan. Okey, nampak dia punya render. Kita panggil render bahasa dulu-dulu kan. Sleepy Meal, good sleep is a reachable dream. Nampak packaging dia dalam plastik ni. Ada juga yang dalam kotak. Actually this is our second bedsheet. Yang first bedsheet tu dalam kotak. Nanti Mami akan upload lah kemudian di YouTube, korang boleh tengok. Yang tu corak dia agak simple. Yang ni Mami pilih corak yang agak elegant sikit, yang nampak cantik sikit, nampak luxury, nampak mewah. So bilik tu ala-ala bilik kayangan, walaupun bilik kita orang biasa simple kan. So sekali-sekala birthday Daddy naklah bagi bilik cantik gitu kan, ala-ala pengantin. So kalau korang yang nak kahwin ataupun nak bagi hadiah pada pengantin, cadar ni pun sangat cantik, tak licin tau. Nampak tu, bantal dia sangat tak licin sebab belakang dia cotton, depan sahaja yang licin. So masa baring tu memang bantal tak lari. Ada setengah cadar nampak cantik, nampak mewah, cadar pengantin kan. So bila kita baring tu lari bantal dia sebab bawah dia pun licin. So yang ni walaupun dia gabungan silk and cotton, iaitu kapas 100%, dia memang tak panas dan tak licin. Cadar pun terletak cantik, bantal pun terletak cantik, baring bantal tak lari, sedap tidur, memang tidur lena. Okay, ni dia punya cadar dia ada satu untuk isi comforter, ada satu untuk bantal, ada 4. So bantal peluk je lah tak ada. Korang pergilah cari dekat mana-mana, Tesco ke kan, baru RM12 je. So tambahlah sendiri. Nampak tu bawah dia. Yang ni pelapik kira cadar untuk tilam. Dia labuh tau, sangat-sangat labuh. Tutup bawah, so nampak macam apa orang kata nampak cantik lah bila angin tu bertiup gitu kan. Kipas angin tiup cantik. Okay, so bantal ngam lah sebab memang bantal kita orang ada 4 bantal baring kan. So ngam-ngam Sleepy Meal ni dia ada 4. So tak perlu tambah untuk bantal baring, hanya kita orang kena add on beli sendiri bantal peluk sahajalah. Jahitan dia sangat kemas, sangat cantik, sangat teliti. Nampak tu. Dia punya render dia pun dia punya orang kata apa, skirting ke apa benda kan. Yang tepi-tepi tu Allah, alhamdulillah, sendawa pula, sorry. So semua nampak kemas. Kalau
kalau korang nak cantik untuk first timer ni, kenalah gosok kan. Mami hari tu yang masa first bedding set tu tak gosok pun. Terus letak atas katil. Malas ya Rabi kan. Kali ni kita gosok lah. Kita nak sambut birthday boy. So bila dah gosok nampaklah kemas, lebih kemas. Okey, saiz katil kita orang adalah saiz king. So kita orang memilih cadar yang saiz paling besar lah. Kan barulah cantik, nampak gebu-gebu, nampak dia tertutup sampai bawah gitu. Kalau ngambil senteng nampak pula bawah tak best lah, sebab dia bukan fitted tau. Walaupun dia bukan fitted tapi dia berat, dia terletak tau dekat tilam. Dia tak, orang kata tak adalah lari-lari ataupun nampak macam jinjang je kan. Tak ada. Okey, yang ni untuk letak quilt kan, macam comforter berzip. So korang boleh letak lah. Kalau tak nak letak, dia akan jadi selimut. Nampak tu, tertutup cantik. Dia nampak macam bila kena kipas tu nampak lawa. Nampak luxury. Ni kita orang tak masukkan lagi comforter. Kita just letak je atas tilam dan atas cadar gitu. So kalau korang nak cari cadar yang luxury ataupun nak hadiahkan pada seseorang ataupun nak buat sebagai cadar pengantin kan, okey, dah boleh buat kenduri kendara kan, pengantin baru. So korang bolehlah pakai cadar yang cantik macam ni, selesa korang. Belilah dengan Sleepy Meal sebab ada banyak pilihan luxury, mewah, cantik-cantik. Nak cute mute, nak yang simple, semualah ada. Korang just tekan link. Tekan link tak boleh kan. So korang just tengok link di bawah ni, nanti korang boleh order online sampai di rumah. Ting ting. Gitu.